Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ni nak cerita pasal ramalan lah. Ramalan untuk tahun hijrah tahun ni Sebab abang ada mengaji satu kitab lama lah, yang dikarang oleh pembesar zaman dahulu. Abang rasa tak elok lah kalau abang bagi tahu nama dia dan nama kitab tu, sebab kalau kita baca tanpa guru, kitab ni memang orang cakap kitab ni sesat macam-macam. Tapi sebenarnya sebab abang belajar dengan berguru jadi sebenarnya penulis ni dia memang sengaja dalam kitab tu dia akan sengaja bagi benda-benda pelik-pelik supaya orang tinggalkan kitab dia. Hanya orang yang mengaji sahaja yang tahu apa maksud sebenar dah. Tapi sekarang ni bukan kita nak discuss pasal kitab apa dan nama apa dan siapa pengarang dia. Tapi kita nak bagi tahu pasal ramalan yang dikatakan akan berlaku pada tahun inilah. Sebab sebab ramalan untuk tahun lepas sudah terjadi. Untuk ramalan tahun lepas, dalam kitab tu tulis akan ada gangguan perjalanan yang besar. Dan gangguan perjalanan tu dah terjadi sebab bila Amerika serang Iran, ruang udara ditutup. Dubai yang memang hub orang bermusafir tu memang tak berfungsi sebab Dubai Airport pun kena serangan. Jadi seluruh orang yang musafir ni memang tergendala. Dalam kitab tu cakap tahun yang dah terjadi ni, tahun lepas, akan ada gangguan untuk orang yang bermusafir, gangguan yang besar. Memang terjadi. Jadi apa yang abang nak cakap hari ni adalah ramalan untuk tahun ni. Untuk tahun ni ada banyak ramalan. Antaranya adalah akan ada orang yang dilantik menjadi pembesar. Nampak gaya memang akan berlaku lah, sebab sekarang ni pilihan raya negeri Johor dengan Negeri Sembilan dah dekat. Ini akan berlaku, tapi bukan nak cerita pasal benda ni nak cerita pasal apa yang akan berlaku pada akhir tahun ni, akhir tahun hijrah ni. Apa yang akan berlaku adalah kita akan mengalami air sungai yang sikit dan telaga yang kering. Maksudnya kemarau lah, pendek kata. Kemarau ni kalau ikut dalam ramalan, dalam kitab tu dia cakap benda ni akan berlaku di akhir tahun hijrah ni. Jadi tahun hijrah ni bermaksud, kalau anggapan abang abang punya agakkan bulan Ramadan tahun 2027 sampai habis tahun, sampai Muharram tahun 2027, kita akan mengalami kemarau lah. So dalam kitab tu cakap pasal inilah. Abang bukan nak paksa orang percaya, tapi sebab ramalan-ramalan yang sebelum ni memang jadi. Walaupun kitab tu dikarang tahun 1900 lebih. Jadi abang beritahu saja, tidak ada kewajipan untuk kita percaya. Tapi ilmu orang Melayu dahulu yang beragama Islam ni memang dahsyat juga. Jadi anggaplah ini sebagai persediaan. Kalau tak percaya tak gugui, kalau tak percaya tak ada masalah. Ini bukan kalau tak percaya gugur iman ke apa, tak ada. Ini just abang punya ni je lah. Abang, apa yang abang belajar daripada kitab tu lah. Jadi itulah buat masa ni, itu saja. Terima kasih kerana menonton channel ni. Kalau berminat dengan konten macam ni, subscribe lah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.